Hai and Assalamualaikum guys. Good morning. Bilangnya muka. So kita orang tengah Muka Rashid. Kita orang tengah on the way pergi ke our last paper for degree. Kita orang dah habis degree guys. Belum lagi. Esok officially habis degree. Tak adalah habis, intern belum lagi. Ramai gila tu, tak dapat lagi. Ya tu. Ramai gila orang, nampak tak? Kita orang final dekat library. Kita tengok Izzah ni gelapar baca chapter 6. Chapter 6 je yang saya betul tak fokus baca. Correction tape, pencil, ubat pencil, student card, IC dengan slip operator. Maksudnya rumah hello. Okay lah guys, kita orang nak naik dulu. Wish us luck. Bye bye. Okey tak? Soalan dia. Okay. Soalan dia. Soalan exam. Soalan exam. Dia okey, ada yang direct dan ada yang macam kenapa kena berfikir ni? Kenapa pasal semua direct macam tu lah. Lepas tu mana yang tak baca, ada part-part yang tak baca tu memang susah nak jawab sebab kalau nak hentam pun Sebab dia facts kan? Muka-muka keluar awal geng. On time kau orang terakhir keluar. Ya, aku macam lama tu apa? Korang okey tak jawab tadi? Okey lah, dia macam tak Banyak susah, tak berfikir. senang. Macam apa lagi, pusing-pusing untuk tengok jawapan depan. Sumpah lah macam. Okey geng, jom Tiru jawapan depan. Yes. tengoklah kawan-kawan saya baru habis exam. Ni semua classmate saya. Baru dah cukup hari ni. Tadi saya read exam tu 7/10. Ramai. Kita orang nak pergi ambil gambar. Menarik ke? Ya, saya tahu menarik. Sekarang dah siap. Siapa nak ambilkan gambar? Apa ni? Tak bincang lah, diorang semua bincang pasal itu Dah beli ke prop? Cepat, masuk. Tengok sikit masuk tak semua orang. Amy tak masuk. Saya tak masuk. Sumbat. Cuba try satu. Aku Izzah ni tak nampak. Aku tutup Izzah ni. Nampak? Tengok. Mana nampak? Okey, cepat lagi. Aku dah. Nampak? Krem. Kita masuk lagi. Krem. Lagi frame dia kecil. Masuk ke semua orang ni? Masuk dalam lagi. Naik tu, cuba tu. 3, 2, 1. Ada aku kan. Nanti dah gambar dewasa siap. Aku ngalah dah. Duduk kat mana? Dah masuk semua. Dah aku dah rendah. Aku nak pegang aku nak pegang VPN lah. Lagi. Hai Jasin. So maksudnya aku jawab kami mengucapkan je lah. Okey. Oh dah sedar. Kami mengucapkan Selamat berpuasa. Dah. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Merdeka. Okay, semua orang. Training dulu. 1, 2, 3. This is us before FYP. Hyper sikit. Suka ke? 1, 2, 3. This is us before FYP.
Semua baju sama je. Sama je. Raya, puasa. Last ambil paper. Dah gambar tu semua. First day degree. First day degree. Okay, sorry gang. First day degree. Kau payahlah nak buat kata kod-kod. Yeah. Sebab weh lutut. First day degree. Kalah. Apa dia nak makan? Korang makan mana? Oi. Kita orang nak pergi Angin Gepuk Smashville. Ni gepuk. Smashville. Hey Ajak guys, lah, guys. Orang makan mana sebab Ramai-ramai. Smashville. sama. Kiki, do you love me? Tak, ni kenapa? Ni nak tepi lah nak buat kita. Makan mana? Mana? Sekali ke apa? Okay gang. Kita tengah makan. Kau makan set apa tadi? Set D. A few moments later. Hai, saya Usam Mumtaz. Dah habis. Kawan. Kau belum habis? Aku on the way habis. Usam Mumtaz dah habis. Ikut saya gang. Saya di blind box. Ke bawah tak boleh tu. Hey guys. Hujan ni banyak. Saya dah settle dengan 5-5 examiner supervisor semua dah settle. Okay guys. Buka blind box Mumtaz. Baru koyak kan tapi tak buka dalam lagi. So nak tengok apa dalam dia. Okay, korang tengok dulu. Aku dah nampak. Ada ke? Nampak? Dah. Nampak tak ada kat kamera? Sekejap. Eh. So saya akan tengok. Sekejap, tak nampak. Okay. Weh, dapat glow in the dark. Tadi tengok ada siapa tahu yang dapat glow in the dark macam cantik. Kucai. Kau buka sebelum tunjuk. Sekali dalam tu kosong. Sekali dah ambil. Tengoklah kotak dia. Ini antara. Okay. Kau nak yang mana? Nak yang tonggek ni. Dia macam kangkang sebelah kaki. Oh. Kau Seksi nak ke? yang biasa ke yang transparent? Oh, transparent lah. Ada? Transparent tu dia glow. Oh, ya, transparent lah. RM2. RM2, 40 sen kan? Glow in the dark. Dia bukan glow in the dark kan? Dia Bersinar. bukan. Apa ayat dia? Aku nak kangkang. Tak dapat. Comel. Tengok. Depan. Bukan. Kau comel. Dia macam Dia fokus kat satu transparent, satu tu. Aku yang paling ada luck je. Kau tak ada luck. Ni aku UMNC API ni yang kau dah faham kan? Lepas tu Cloud Firestore ni aku guna untuk jadikan dia real time. Real time tu kat mana? Kat sini. Cloud Firestore tu dia macam database. Ha? Dia kena kau tahu MySQL. Dia macam MySQL. Dia Firebase, dia under Firebase. Dia simpan data lah. Dia cloud storage.
Tak. Aku pakai Firebase. Ha. Aku start dengan Cloud Firestore. Bawah Firebase tu ada Cloud Firestore. Kan ada Firebase Authentication, Cloud Firestore. Tak tahu sebenarnya. Tahu tak? Ya, aku tahu. Ah. Ada kat tangan aku ibu. Okay, hari tu aku kata tak kasi. So aku guna Cloud Firestore ni. Aku guna Cloud Firestore ni untuk jadikan semua information ni update in real time. Faham tak? So, dia tak payah nak refresh setiap kali status ni berubah. Faham? Okay, lepas tu Firebase Cloud Messaging ni basically aku guna untuk push notification. Contohnya macam ni kan, aku leave queue, dia akan keluar notification macam tu. Ni from Firebase Cloud Messaging. Lepas tu Supabase ni, Supabase ni kau nampak tak estimated waiting time tu? Estimated waiting time tu dikalculate dekat dalam Supabase ni. Supabase ni pun macam cloud storage juga. Upama dia macam setiap ni dia feature lah. Setiap software ni Service. setiap feature lain lah. Oh, Javansin tu. Sedangkan Okay. definisi tu dia tunjuk kan Dia buat bulatan. Contoh kan, ni klinik, dia buat bulatan kat klinik-klinik tu. So contoh kan, sekarang ni dia dekat dalam geofence area. Nampak awan hijau. Contoh kalau dia keluar daripada geofence, nanti kita boleh detect Sekejap. Dia boleh sabar. Dia lambat sikit. So dia terus tendang kau daripada queue kalau kau keluar daripada geofence. Tapi ni pun ada rule base dia. Kalau kau estimated waiting time kau less than berapa minit, dia akan keluar countdown. Macam tu lah. Okay, so sekarang kita semua dah selesai dengan panel-panel masing-masing. So, kita ada Mumtaz, lepas tu kita ada Ali. Nama dia dulu tengah. Cukup. Aku dah tahu cerita tu. Aku tahu assignment tu macam mana. Kumaki dulu tu aku dah tahu. Tak. Nak goreng pula. Dah. Dah start dulu. So guys, Kota tu kata FYP. FYP hari ni semoga kita semua lulus dengan jayanya. Akhiri intern kita dengan kejayaan. Semoga kita dapat membina sebuah keluarga. Akhir kata Sepatah tu kata sebagai FYP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada hari yang bermakna ni, memang hari yang bermakna lah untuk hari-hari yang sebelum ni. So daripada hari-hari yang sebelum ni, hari ni yang paling bermakna. Semuanya Betul. Sepatah tu kata Sepatah dua kata. FYP. Tak tahu aduh. Cakap lah panjang sikit. Bye bye. Bye bye. Nanti aku block semua orang. Bye bye. Sepatah tu kata Syamil. Sebelum kita semua berpisah. Semoga ada future yang sangat-sangat bright lepas habis degree. Semoga kau punya career path semua sukses. Amin. Bye guys.